kerana tidak belajar, ya, tidak belajar. Kadang-kadang benda ibadah ni kita dah terbiasa, dah jadi orang panggil adat, dah jadi tabiat. Payah juga ni. Bila dah jadi tabiat tu memang payah nak ubah. Macam takbir tadi. Dah biasa daripada dulu. Dah 20 tahun dulu macam tu lah takbirnya. Tak pernah berbunyi. Sekali nak ubah berbunyi, kekok juga, payah juga. Dia mula-mula tu memang payah. Nabi salam tu juga biasa bersalam. Tiba-tiba nak bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Janggal rasa. Sebab tak biasa. Kan? Tak dibiasakan. Nak ubah tu bukan senang. Begitu nak baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah bunyi tak bunyi suara. Bahaya tu. Ya. Tiba-tiba nak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pengalaman saya semayang di belakang tok guru saya di Pondok Pasir Tumbuh dulu kan. Dia pakai speaker macam dia tak pakai caller mic kan. Dia baca Fatihah tu kita dengar. Ya, kat sound speaker tu dengar. Sembahyang zuhur, sembahyang asar ataupun sembahyang maghrib isyak yang rakaat yang ketiga ataupun keempat, dengar. Makna cermatnya mereka dalam membaca rukun qauli supaya benar-benar sah, biar benar-benar didengar oleh telinga kita yang sederhana ini. Kalau tidak, aku tadi membawa tidak sah. Kalau kita kata Kelantan, kalau bobo bunyi, bimbang tu. Kalau bobo bunyi mana? Dengar tak dengar, itu bimbang tu. Ya, kalau kena, kalau tak kena, habis sudah. Jadi itulah. Ya, jangan pandang enteng, Pak. Ya, kata orang Indonesia, jangan pandang enteng benda seperti ini, jangan mudah-mudah. Itu boleh cerita bab wuduk lagi. Bab wuduk pun satu hal juga, macam-macam keadaan. Ya, basuh muka tak rata lah, basuh kaki kadang-kadang ulu kaki. Ya, buku lali tak kena. Nabi sampai menyebutkan dalam kitab Bahrul Mazidah, fawailul lil aqabi minan nar. Nerakalah, celakalah orang yang mana dia basuh kaki tapi buku lali tak kena air. Jangan main-main dah. Main ulur je. Dia tak gosok pun. Allah Akbar. Kalau perhati tengok masyarakat kita sebahagian ni kadang-kadang kasihan kita tengok. Ya, kalau budak-budak kecil tu tahan sikit, ni kadang-kadang yang dah berumur, ya, nak ditegurkan, ya. Aku dulu makan garam lah. Sibuk lah kau. Dia kira siapa makan garam dulu kan. Masalah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
innaka la tuhibbu. Dengan itu menjadi kefarduan ke atasnya mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan sembahyangnya seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya sekadar dapat menunaikan kefarduan sembahyang itu. Dan diwajibkan ke atasnya mengetahui perkara yang diwajibkan ke atasnya sekadar dapat menunaikan kewajipan itu. Seperti membaca Fatihah. Kena belajarlah. Ya, siapa guru yang boleh tasmi', dia dengarkan Fatihah kita dan tahu membacanya adalah wajib di dalam solat. Kerana perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang fardu itu adalah fardu. Ya. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Tak sempurna yang wajib melainkan dengan dia. Dengan apa? Berwuduk ke umpamanya. Maka wuduk pun jadi wajib lah. Asal wudu ni tak wajib, kan? Tapi bila kita nak solat, tak sempurna kewajipan solat melainkan dengan dia, dengan wudu, maka wudu pun jadi wajib. Sehari dua ni gege masalah poho aurat tak aurat. Ya, mazhab kita Syafi'i, walaupun lutut dan pusat itu bukan aurat, ya, tapi kaedah tadilah ma la yatimul wajib illa bi fawajib. Tak sempurna penutupan aurat itu, ya, melainkan dengan dia. Dengan apa? Dengan sempurna tertutupnya, ya, pusat dan lutut. Maka pusat dengan lutut pun wajib kena tutup, ya. Jadi ulama kita buat elok dah, cantik dah, ya. Habis. Jadi tak sempurna semayang kita melainkan belajar Fatihah. Maka wajib kena belajar Fatihah. Ya, cari guru supaya betulkan bacaan Fatihah kita. Wajib cari belajar. Kerana perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang fardu itu adalah fardu. Ya. Perkara yang membawa ke arah jadi sempurna fardu itu, maka perkara itu pun jadi fardu juga. Nak solat, bila nak solat, Fatihah kena baca dengan betul. Ya, tak boleh tak boleh salah, ya, lahan dan sebagainya. Maka kena cari guru. Cari guru tu jadi wajib untuk membetulkan. Sebab tu guru, ya, guru-guru yang mengajar Quran di kampung-kampung kan, bila nak baca Quran mesti dia suruh kita baca Fatihah dulu, ya. Dia semak kita punya tahiyat dulu. Baca tahiyat dulu. Atur nak dengar, kan? Baca doa kunut atur nak dengar, diperbetulkan sentiasa. Ya. Masya-Allah, ya, orang tua-tua kita dulu macam tu. Guru-guru ngaji Quran kita disuruhnya baca Fatihah dulu, betulkan Fatihah, ya, betulkan tahiyat akhir, cuba baca dengar. Begitu juga doa kunut, ya, dan perkara-perkara yang bacaan yang melibatkan dalam solat sembahyang. Itu bagus, ya, kita pantau. Kalau kita ada anak-anak, pantau anak-anak kita, suruh dia baca Fatihah sekali nak dengar, suruh dia baca tahiyat akhir sekali kita nak dengar, ya, suruh dia baca doa kunut sekali kita nak dengar, betul ke tak betul. Tapi sebelum tu kita kena betul dulu. Lama kan kita semak-semak, kita pun tak betul. Kita kena hafal dulu. Lama kan kita pun tak hafal surah, kita pun tak hafal doa kunut. Dia tanya kita balik, tak boleh jawab. Biar kita betulkan itu dulu. Habis. Kerana perkara yang dimestikan bagi mengerjakan yang fardu itu adalah fardu, dan perkara yang dimestikan bagi mengerjakan wajib adalah wajib. Sama lah tu. Habis. Ya, demikian juga bukan kata solat, ya, demikian juga pada puasa, kalau buat puasa lah, dan zakat jika dia berharta, dan haji, ya, wajib dia belajar bab haji jika wajib bagi ni. Tak lama nak orang pergi haji kan, wajib dia kena belajar. Wajib dia kena belajar betul-betul tentang bab haji. Sebab haji ni ibadah apa dipanggil? Ibadah maliyah wa jasadi badaniyah. Sebab haji ni ialah ibadah harta dan ibadah tubuh badan. Tubuh badan dan harta benda. Banyak kena korbankan harta benda dan juga tubuh badan. Jadi alang-alang buat betul-betul. Bagi faham betul-betul, mengaji, ya, bagi tahu betul-betul. Kalau tidak, rugilah masa kita, wang ringgit kita. Sebab haji ni dipanggil ibadah badaniyah maliyah, ya, ibadah yang dibangsa kepada harta benda dan tubuh badan. Demikian juga pada puasa dan zakat jika dia berharta, dan haji jika wajib baginya, dan jual beli jika dia berniaga. Habis. Ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Al-Hasan,
Ya Syekh Ahmad Al-Hasan. Kurun berapa tu? Kurun yang kedua. Masya-Allah ya. Umur dah. Kita ni kurun yang ke berapa kita ni? Kita ni kurun yang ke apa? Yang ke-15 kan? Ini ulama ni kurun yang kedua. Ulama ya. Dah 1000 tahun lebih. Subhanallah. Ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Al-Hasan yang dirahmati Allah Taala. Ya. Orang bertanya ni boleh jadi anak murid dia ataupun ya penuntut ilmu, orang yang sentiasa mengikuti pengajian dia. Dia tanya apa? Dia minta apa dengan Syekh Muhammad ni? Dia kata alangkah baiknya, dia kata alangkah baiknya jika tuan mengarang, menulis buku mengenai zuhud. Alangkah baiknya ya Sidi, ya tuan, ya Syekh, kalau Syekh tuliskan satu kitab buku berkenaan dengan zuhud. Apa dia zuhud? Iaitu meninggalkan keinginan nafsu. Ini bab tasawuf lah ni. Ya, zuhud ni itulah bicara bab tasawuf. Lalu apa kata Syekh Muhammad? Beliau, mana Syekh Muhammad kata, aku telah mengarang buku mengenai jual beli. Oh, tu guru ni orang tanya lain, dia jawab lain. Kita tanya bab zuhud, dia pergi cerita pasal jual beli. Siapa ni? Ya. Kata Syekh dia, tengok orang alim ni, kata Syekh Muhammad, aku telah mengarang buku berkenaan dengan jual beli. Maksudnya apa nak cerita tu? Seorang yang zuhud, ya, seorang yang zuhud, orang yang boleh mengawal nafsu ni, ialah orang yang dapat mengelak dirinya daripada perkara-perkara yang subahat, yang tak jelas halal ataupun haram, dan juga perkara yang makruh dalam perniagaan. Itu yang dimaksudkan. Ya, sebenarnya yang apa yang disebut zuhud itu telah pun dimasukkan ataupun dituliskan. Ya, berkenaan tu dengan masalah berkait dengan jual beli. Lagi orang yang terjun dalam bidang jual perniagaan, dunia perniagaan ni, lagilah dia kena kuat sifat zuhud dia. Sebab terbentang luas di hadapan ni kan peluang-peluang itu, yang kalau dia tak kuat iman, kalau dia tak betul-betul ni, ya, tak ada ilmu dan tak ada pertolongan Allah, bahaya, mudah sangat terlibat, ya, terjebak dalam perkara yang syubhat. Ya, nak cari orang betul-betul niaga yang betul-betul halal, yang betul-betul amanah, bukan senang ya. Bukan mudah. Sebab itulah Syekh Muhammad ni dia menulis zuhud, ya, ataupun dia tulis buku mengenai jual beli. Sebenarnya dia nak kaitkan tentang betapa pentingnya orang yang terjun dalam dunia, ya, terjun dalam bidang perniagaan bersifat dengan zuhud. Pendek kata, nak berniaga kena ada ilmu. Bukan ilmu perniagaan semata-mata, itu memang dah. Ya, Nabi bersebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Kamu nak jadi orang, ya, saudagar, peniaga, tak boleh tidak, mestilah belajar tentang dunia perniagaan. Ya. Tapi ilmu yang asas tak boleh tinggal. Apa dia? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak boleh tinggal lah. Ya, tak boleh tinggal. Kalau kita baca di kitab Tajul Arus, baca Abdul bin Auf, ini orang korporat, orang kaya-kaya ni, sahabat Nabi Abdul bin Auf. Kenapa dia boleh, ya, memiliki kekayaan yang begitu hebat? Ya, kalau kita baca penjelasan dalam kitab tasawuf, sebenarnya mereka itu, ya, memiliki kekayaan setelah jiwa dan hati mereka benar-benar bersih sebenarnya. Ya, dunia tu hanya di tapak tangan, bukan dalam hati. Ya, ketika itu tak apalah, dunia datang banyak mana pun, tak tergendala hati dengan Allah. Ya, bila dah hati benar-benar berkiblat kepada Allah, ya, hati itu bersih, maka datanglah kekayaan pun tidak menjadi halangan. Kita hari ni minta maaf cakap, ya, dimomok-momokkan mesti jadi peniaga yang berjaya, yang itu, ya, tak salah. Ya, jangan salah faham cakap saya ni, tidak salah, tetapi dalam sama kita lupa ilmu-ilmu yang fardu ain ini. Ya, kita tak mempersiapkan hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji tadi itu. Ya, termasuklah di antara sifat zuhudnya, sifat qanaahnya. Ya, masya-Allah. Memang tambah-tambah kita hidup di zaman yang cukup mencabar ini. Segala-galanya kena pandai. Ya,
kena pandai, kena itu sebagainya. Yang kadang-kadang dalam kepandaian itu kita kadang-kadang terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan sebagainya. Di sinilah menuntut kena ada ilmu tadi. Ya, untuk mengawal diri kita ni jangan melakukan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau ikutkan nafsu, ini peluang ni. Bila lagi? Kalau ikut nafsu, ini peluang. Tapi tak. Dengan sebab ilmu tadi tu, ya, ilmu dan akal, ya, yang ada dan keimanan yang ada, tak boleh. Ya tak boleh. Ya. Ada orang nak cari jalan mudah, nak cepat kaya, ya. Ada orang nak cari jalan singkat untuk nak dapat kepuasan hidup dunia. Maka dengan sebab itu terjebaklah dia dalam dosa dan noda dan dosa dan maksiat, wal iyad billah. Habis. Demikian juga wajib berilmu pada lain-lain muamalah dan pekerjaan. Apa juga pekerjaan kita kena amanah. Ya, kenalah amanah, kenalah jujur. Sebab itu amanah. Sesiapa yang terbabit dalam mana-mana pekerjaan tersebut, wajib baginya mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri daripada perkara yang diharamkan. Habis. Jadi tak boleh tidak nak tahu benda haram, kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu bahawa kita benda tu tak boleh ke tak boleh kalau kita jahil? Tak tahu. Ya, kalau kita tak belajar, kita tak tahu yang benda tu sebenarnya tak boleh. Tapi oleh kerana kita tak belajar, tak tahu, tak ambil tahu, maka terus menerus kita dalam keadaan melakukan benda yang dilarang oleh Allah. Sebab tu perlu kepada ilmu pengetahuan. Kali mudah ya, banyak sangat maklumat-maklumat kita boleh tengok ya, ekonomi Islam lah, macam-macam keuangan Islam. Nak tak nak nak seribu dalih, tak nak seribu ya. Nak seribu daya, tak nak seribu dah. Dari silap cakap ya, dah tengah hari ni. Tak makan lagi, kalau dah makan kenyang sikit. Ya. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Tu dah kata orang. Ya, ni banyak. Ya. Sistem ekonomi Islam lah macam mana, cara perniagaan Islam, banyak. Ya. Ilmu makin lama makin berkembang. Ya. Di situlah ya, perlunya orang yang jujur, yang takwa pada Allah sungguh-sungguh. Habis. Demikian juga wajib baginya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hati. Ini pun wajib kan, ni fardu ain juga ni. Ya, sebab kita di bawah tajuk apa ni? Ilmu yang mesti dipelajari. Mana fardu ain, tak boleh tidak ni, mesti kita belajar. Kalau tak mengaji dia berdosa kita. Demikian juga wajib bagi kita ni penuntut ilmu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hati. Ya. Seperti tawakal, ya, sifat tawakal. Ya. Apa tawakal? As-thiqatu billah, mana percaya kita dengan janji Allah. Ya. Itu mana tawakal. Tuhan tidak mungkir janji. Ya, fa iza azamta fatawakkal Allah. Kita dah berusaha dah, ya, buat dah apa-apa, tawakallah pada Allah. Yakinlah dengan janji Allah, yakinlah dengan qada dan qadar Tuhan. Terima jelah seadanya. Tawakal. Tawakal inilah yang boleh membuatkan hati kita jadi tenang, jadi pasrah. Ya. Kita amat-amat sedar menyedari bahawa kita ni hamba, ya. Allah lah yang memilih dan mentadbirkan segala-galanya. Sebab tu dah dalam ilmu tauhid guru kami kata, kemuncak antara lain kemuncak natijah kita belajar ilmu tauhid, kita akan pandang dua perkara lah. Pertama, semua yang ada ni, alam semua ini adalah milik Allah, dan semuanya ini adalah dalam takbiran Allah. Sudah. Ya, kita semua ni adalah milik Allah dan kita semua dalam takbir Allah. Pandang ke situ. Bila dah pandang ke situ, ada ruang ke hati kita nak protes Allah? Ada ruang untuk kita tidak redha lagi? Tak ada dah, sebab kita tahu dah kita ni semua ni adalah milik Allah, dan milik Allah, dan Allah yang mentadbir segala-galanya. Yang kita hari ni jadi nak suka, nak protes, yang kita nak bersungut, yang rasa tak puas apa? Kerana kita tidak memandang kepada Allah yang maha mentadbir dan maha memiliki segala-galanya. Kita ni hamba kan? Allah nikmatnya kalau kita dapat Allah Ta'ala anugerahkan kita berperasaan seperti itu, tenang hati kita. Ya, sebab hati kita sentiasa bertali simpul dengan Allah. Harap-harap tuan-tuan faham lah ya.
Takut saya sebab saya tengok ini semua tahap universiti ni, bukan sekolah rendah ni, ni tahap universiti. Jadi insya-Allah level tu boleh tangkal insya-Allah. Jadi tawakal. Yang kedua, kembali, makna rujuk, hati yang sentiasa rasa nak kembali kepada Allah. Ya, rujuk kembali ni makna hati yang sentiasa nak kembali kepada Allah. Nabi pernah mengatakan, innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha wa anfasaha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila cahaya nur Allah ni masuk ke dalam, nur Allah yang berupa apa? Yang berupa hidayah, petunjuk, bila masuk dalam hati seseorang, maka hati itu akan jadi lapang dan akan jadi tenang. Lalu para sahabat bertanya, ya, apakah dalil, apakah alamat? Adakah alamatnya Rasulullah yang menanda, menunjukkan seseorang itu dapat nur Allah, dapat cahaya Allah yang berupa hidayah, petunjuk, yang berupa nur cahaya Nabi Muhammad yang masuk dalam hati kita? Apa tandanya? Maka Nabi SAW mengatakan, yang pertama ialah at-tajafi andaril ghurur. Itu yang pertama, iaitulah dia hatinya renggang daripada dunia yang banyak menipu daya. Itu tanda orang dapat nur Allah, cahaya Allah, dapat petunjuk Allah. Hati dia at-tajafi andaril ghurur. Ya, hatinya renggang daripada kehidupan dunia yang banyak menipu daya. Bukan dia tak ambil dunia, ambil yang qada yang tak boleh tidak. Yang kedua, al-inabatu ila daril khulud. Yang kedua ialah hatinya sentiasa, ya, mengingat-ingatkan tentang kepada negeri yang kekal abadi. Itu tanda orang dapat nur tu. Ya, orang dapat hidayah petunjuk Allah. Al-inabah ialah inada ila darul khulud, maknanya hatinya, ya, memandang-mandang, kuat hatinya kepada memandang kepada negeri yang kekal abadi. Dan yang terakhir sekali, tanda orang dapat hidayah iaitulah, ya, al-isti'dad lil maut qabla nuzulil maut, iaitulah buat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Itu 3 tanda orang dapat hidayah. Ya, dia menjauhkan dirinya daripada tipu daya dunia, ambil dunia sekadar yang perlu sahaja. Yang keduanya ialah al-inabah ila daril khulud, hatinya kuat nak kembali kepada negeri yang kekal abadi. Ya, asyik teringatkan bagaimana keadaan jadi hari akhirat besok, memikirkan, ya Allah, macam mana nasib aku, bagaimana keadaan aku besok, ya Allah, selepas aku mati. Dan yang ketiganya, tanda orang tu dapat hidayah ialah al-istidad lil maut, dia membuat persiapan, ya, membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Itu dia. Itu semua benda yang berkait dengan hati lah tu. Ya. Jadi cara lain untuk supaya nak ubat hati, duduk dalam majlis ilmu antaranya. Ya, cara untuk kita nak ubat hati ni apa dia? Kena duduk dalam majlis ilmu. Ya. Yang kedua, kita, ya, tunaikan ibadah solat sembahyang, berzikirlah kita. Ya, itu penting sebenarnya, kita berzikir untuk supaya hati kita jadi tenang. Ya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita ingat pada Allah, dengan kita berzikir sahaja, hati kita boleh tenang. Berzikir dan fikir, bukan zikir saja tapi zikir dan fikir. Ya, fikir tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, fikirkan tentang diri kita yang hina, yang lemah. Ya, sebab itulah bila kita nak masuk beribadah kepada Allah, ya, kita masuk menghadap Allah dengan membawa pakaian kehambaan, jangan bawa pakaian ketuanan. Kita bila masuk menghadap Allah Ta'ala, nak sembahyang ke, nak buat ibadah ke apa, kita bawa ibadah 3 pakaian kehambaan. Apa dia? Pertama, masuk menghadap Allah dengan hati yang dhaif, rasa hina, ya, fakir, ya, rasa fakir. Dan yang ketiganya, ya, rasa tidak ada daya upaya apa-apa pun melainkan daya upaya Allah lah saja. Kita boleh ibadat solat, kita boleh berzikir apa pun, tidak ada daya kita melainkan adalah semata-mata daya upaya ataupun penolongan Allah. Supaya hati kita
ada berhubungan dengan Allah Taala, ya, menghadap Allah dengan hati yang hina, ya, dengan hati yang fakir, yang sangat berhajat kepada Allah, dengan hati yang merasakan tidak ada daya upaya melainkan hanyalah daya upaya Allah sahajalah. Habis. Bukan senang ya sahabat-sahabat semua nak supaya hati kita ni benar-benar ingat pada Allah, bukan semudah itu. Yang walaupun kita di atas tikar salat sembahyang, yang walaupun tubuh jasad kita menghadap kiblat, ya, kita berhubungan sesama manusia mudah. Dunia mana kita duduk sekarang ni senang saja, tekan handphone, WhatsApp sebagainya, boleh dapat gambar lagi, bukan dengan suara. Tapi tak semudah itu, ya, tak semudah itu hati kita ni benar-benar dapat berhubungan dengan Allah, yang walaupun kita dah sembahyang sekalipun. Ini hakikat sebenarnya, ya, ini hakikat yang sebenar-benar. Sebagaimana kita rasa lah. Saya tak tahu macam mana tuan-tuan rasa, ya, kadang-kadang orang sembahyang Allahu Akbar, hanyut di hati, ya, Allah Akbar. Ya, sekali lagi saya ulang, berhubungan sesama kita mudah, ya, mudah sangat dengan segala kemudahan alat komunikasi, tapi nak berhubungan dengan Allah taklah semudah itu, payah. Ya, bayangkan dalam keadaan kita berwuduk, pakaian kita suci, menghadap kiblat, ya, dalam keadaan mulut kita tak mengumpat, dalam keadaan mata tak pernah maksiat pun, hati ni masih lagi belum benar-benar ingat kepada Allah. Sedangkan Allah Taala mengatakan wa aqimis salata li zikri. Inilah, ya, hikmah salat didirikan untuk apa? Supaya kita benar-benar ingat pada Allah. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan salat, kata Allah, untuk apa? Hikmahnya li zikri, supaya benar-benar kamu ingat kepada Allah. Jadi ingat, perlakuan salat tu, rukuk, sujud tu bukan saja-saja tu. Biar betul-betul kita memperhambakan diri kita. Bayangkan kepala kita, dahi kita di kepala dah. Di kepala ni apa yang tak ada? Mulut, hidung, telinga, mata, sebagainya. Tapi dalam keadaan bila kita solat, kita letakkan dahi kita ni yang berada di kepala bahagian anggota yang paling mulia, sujud, letak atas lantai, atas bumi, sama rata, ya, dengan kaki kita. Dalam keadaan punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Apa maksud? Apa makna tu semua? Ya, kena faham, kena hayati sebenarnya. Kita ni hamba hina betul kita di hadapan Allah Ta'ala. Punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Sedangkan di kepala kita ni ada otak, ada telinga, ada mulut. Ya. Kalau kita faham tu, saya katakan tadi, ya, kita belajar bab semayang, jangan kita belajar bab semayang, ilmu tentang semayang yang 20-30 tahun yang lalu saja. Itulah kita pakai sampai sekarang, tak berubah-ubah. Kita kena cari jalan, cari buku, cari, tambahkan pengetahuan supaya ibadah solat kita itu benar-benar yang kita ni jadi hamba Allah, rasa hina betul. Ya, itu kalau cerita cara bab sembahyang tu panjang lebar lah, ayah anda, bonda, dia muslimin dan muslimat. Sebab apa saya sebut? Sebab benda ni kita buat hari-hari, jadi rugi. Ya, kalau kita solat tapi tidak ada yang panggil, kalaupun tak keseluruhan ibadah solat, tapi dapat sedikit sebanyak kita dapat mengecapi manisnya kita beribadah solat kepada Allah Ta'ala. Tak apa dah. Ya, sebagai kita orang awam ni, kalau tak dapat juga Allah sayang. Ya, tu kena belajar. Habis, takut dan redha pada Allah, kerana perkara ini berlaku dalam keadaan semua keadaan. Wallahu alam, kemuliaan ilmu dan kelebihannya. Rezeki saya nak datang hari ni. Saya pun ada kuliah tadi di Masjid Shah Alam, ya. Kebetulan guru saya sudahkan awal pengajian ni, yang sebelum datang tu. Ya, elok berlaku 12 tepat dia. Alhamdulillah rezeki tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jangan Engkau tinggalkan kami semua dalam keadaan yang jahil, ya Allah, kecuali Engkau ajarkan kami, ya Allah. Engkau pimpinlah hati-hati ini, ya Allah. Engkau pandukanlah hati-hati ini, ya Allah, kepada perkara yang Engkau redai, ya, dan Engkau rahmati, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami bukan tidak salat, kami bukan tidak berzikir, kami bukan tidak baca Al-Quran, kami bukan tidak berselawat, tetapi ya Allah, dalam banyak keadaan kami mengaku, ya Allah, hati ini masih belum benar-benar berhubungan dengan Engkau, ya Allah. Hati ini masih belum benar-benar rasa manisnya dapat berhubungan dengan Engkau, ya Allah. Tidak lain tidak bukan, ya Allah, boleh jadi ini semua adalah berpunca daripada kejahilan kami.
dan juga berpunca daripada dosa dan maksiat kami yang masih banyak, yang kami masih belum bertaubat daripadanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.